Pada tahun 2026, sebanyak RM860,000 telah diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan melibatkan 33 buah premis perpustakaan desa di seluruh negara di bawah projek penyelenggaraan dan pembaikan premis Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah tersebut, perpustakaan desa Kampung Sepinang, Pusa, Sarawak yang terletak dalam kawasan Parlimen Batang Lupar turut terlibat dalam kos sebanyak RM27,000. Bagi tempoh tahun 2024 hingga April 2026, sebanyak 3,203 program pembudayaan galakan membaca telah dilaksanakan di Perpustakaan Desa PNM di bawah Parlimen Batang Lupar dengan jumlah penyertaan komuniti sebanyak 64,130 peserta. Ini menunjukkan Perpustakaan Desa terus berperanan sebagai pusat akses ilmu, pembelajaran sepanjang hayat dan penggerak aktiviti komuniti di peringkat akar umbi. Antara program galakan membaca yang memberi impak tinggi ialah program kelas membaca anjuran Perpustakaan Desa Hulu Maledum dan Perpustakaan Desa Kampung Sepinang, Sarawak yang merupakan perpustakaan desa di bawah Parlimen Batang Lupar. Program ini memberi impak besar kepada lebih 50 orang daripada komuniti Hulu Maludam dan Kampung Sepinang menjadi celik huruf sehingga berjaya merangkul anugerah perpustakaan awam Ketua Menteri Sarawak 2020.